Assalamualaikum and khabar guys. Okay, so hari ni aku tak tahulah, tapi alhamdulillah lah, rezeki lah. Aku dapat satu barang daripada satu brand, boleh kata brand juga, satu barang. Dia suruh, sebenarnya dia tak suruh pun aku buat video sebenarnya, tapi dia kata kalau ada gambar bagi kat dia je, itu je. Just simple, memang simple gila dia punya rule. Dia just nak bagi aku untuk try satu lure, dan dia orang nak gambar je, kalau boleh dalam 2-3 keping lah. Tak tahulah, tapi alang-alang kau dah mancing, kalau nak test, nak cari strike pun, apa kata kita buat video sekali, kita review sekali barang tu, alang-alang kan. Okay, so barang dia adalah jap lagi nanti kita akan tengok. Alright, kita setting dulu. Okay, so kita ada dua color, hitam dengan hijau. Tapi aku rasa aku nak try asyik hitam je yang selalu aku pakai kan. So aku nak try warna hijau ni, tengok macam mana. Kita keluarkan satu dulu. Betul seperti yang dia tak berapa kenyal sangat, dia agak stiff sikit. Kerengga bagi kat rambut pula. Kacau time. Besok boleh kat rambut, hari ni rambut. Okay, dia tak kenyal sangat. Kalau korang tengok kat sini, aku nak tarik panjang, aku nak tarik lebih-lebih kan, takut putus pula. Tapi dia memang tak ada stretchable sikit lah. Kalau macam TPE, dia stretch tau. Ini tak berapa stretch sangat. Bawah ni ada longkang untuk taruh hook. Longkang. Atas ni clear, tak ada longkang. Ni style macam US punya soft plastic tau. Yang untuk main jerk shed, dia akan jerk lah. Dia akan, kalau main jerk baru dia echo tu akan main. Dan panjang dia adalah 12.5 cm ni. Aku dengar macam panjang tau. Sekali dapat kat aku macam tak adalah panjang sangat. Rasanya pakai hook 30 pun masih boleh lagi pakai ni sebenarnya ni. Okay. So dia tak fleksibel macam TPE. Tu je aku boleh pegang, katakan dia tak fleksibel macam TPE. Tapi kita cuba je tengok macam mana. Kita tengok dia punya action macam mana. Kita taruh, aku rasa starting kita gunakan hook 30 dulu lah. Tengok macam mana. Alright. Okay, so ni contoh dia, aku pakai 30 pendek. Tapi kalau dapat 50 cantik. Aku tak boleh lagi hook 50. Aku ada hook 50 tapi weight yang biasa. Ini favourite hook aku. Sebab condition agak windy sikit hari ni. Jadi aku kena pakai yang agak heavy sikit dia punya weight dia. So aku pakai yang ni dulu 30. Kita tengok macam mana. Dan dia punya echo dia agak wiggle. Ini daya penarik dia ni. Tapi dia wiggle macam ni. Kenapa dia tak buat belakang dia macam ni ya? Dia akan jadi macam ni ke? Tapi tak tahu lah, tak apalah. Dia bagi macam ni, dia akan wiggle atas bawah kot. Mungkin dia punya action nak nampak natural ikan. Maybe lah kot, tak tahu lah kan. Tapi kalau tengok US punya jerk punya jerk shed lah. So soft plastic yang jenis-jenis cutting jerk ni, memang kebanyakan yang ikut macam ni. Tapi ni 30, 50, 50 is better. 40 pun cantik sebenarnya. Okay, tak apa, kita test. Tengok macam mana. Hujan agak padu juga. Dan ni dah 3 hari tak hujan, tapi air masih keruh. Semua tempat kebanyakan dalam estate aku semua keruh sebenarnya. Dan tak tahulah ada strike ke tak, tapi kita cubalah. Tengok macam mana. Kita taruh sini dulu. Dan ni dia. Ada haruan ke tak ada haruan? Apa kata kita try dulu. Ni apa, nak haruan ke depan ni? Tak. Tak ikan apa dah, lantak kau lah. So kita try baling dan tarik. Cepat tenggelam lah. PVC cutting ni senang tenggelam kot. Laju tenggelamnya. Susah pula aku nak test. Dah lah, air keruh. Ini buat main jerk sedap lah ni. Dia bukan jenis macam TPE. Kalau tengok pada dia, terus sinking tu. Berat dia pun 7 berapa gram, dah 75. Dia terus sinking, tak tahan tu. Okay, bismillah. Kalau macam ni selamba je baling apa aku langgar tu. Ni kayu apa ni? Ada geng-geng pacak ke apa? Jerk shed ni sebenarnya kalau main, kalau siapa kaki pikok suka lah main jerk shed ni. Soft plastic cutting jerk ni. Dia akan, ada yang nak sambar. Tak lekat. Ada yang kejar. Aku tengah nak cakap pasal action jerk ni. Kalau aku taruh gambar kat video kat bawah lah, jerk punya cutting macam mana. Sebab dia depan ni lah, sampai tepi dia pergi. Aku nak tengok jap, bagi dekat-dekat je. Kalau ni echo dia, aku nak tengok echo dia je. Okay, dia kejong sikit. Maknanya kau kena main style jerking.
Ataupun kau main tak payah pakai weight dan kau terus baling kas macam tu je. Aku tak bawa pula yang kosong punya hook. Kalau tak boleh try. Tapi kalau main macam ni, harapan tipis lah kalau main apa nama kosong ni. Sebab air agak keruh. Nak tak nak kena main selam. Ikan duduk bawah sebenarnya. Okay, so far setelah beberapa cast, apa yang aku boleh simpulkan, action dia tak apa-apa sangat. Kalau kat atas ni jadi macam ni, tapi dia dah main dia agak kejang sikit macam ni. Dan aku rasa kalau tak pakai weight sedap ni. Tapi tak sesuai kat kawasan aku ni. Kalau korang ada spot-spot apa sawit yang parit-parit apa semua kan, just hook kosong je, saiz 50 macam tu, kau baling je. Sebab weight apa soft plastik ni pun dah cukup berat dah bagi aku. Memang sedap buat main skipping, tu sedap lah. Setelah beberapa cast. Beberapa cast je. Cuma sekarang ni aku nak uji dia punya durability je. Maknanya kalau kena ikan dia koyak ke tak koyak, itu je. So far yang aku dapat simpulkan, soft plastik ni buat main tu sedap. Buat main style-style macam tie street fishing tu. Tapi sini Arun tak nak makan top water sangat. Tu yang masalah tu. Lah, dia sentap. Depan pula dah dia. Okey. Tak besar. Tapi ada guys. Walaupun tak besar. Minta jauh haruan ni. So ni dia guys. Kena mata masuk ke dalam. Macam mana ni disentap ni? Aku tak tahu macam mana sentap. Mata ke dalam lah. Daripada mata ke dalam. So ni aku kena ambil gambar jap. And then aku nak terpaksa tapau lah. Itulah jawapan dia. Okay. So far satu haruan masih lagi stabil. Masih lagi kukuh. Masih lagi cantik. Much later. Seksa juga mencari strike time air keruh ni sebenarnya. Memang seksa guys. Seksa gila. Nak dapat strike tu agak seksa sikit lah. Cuma perlu kerja keras sikit. Aku rasa dah dekat beratus dah aku cast. Tapi seko tu tadi tu je yang dapat. Dan satu miss call dia tadi. Curut. Ada juga curut. Curut apa ni? Not bad size curut dia. Oh, curut. Nah, tu dia. Pergi dah. Terlucut ke atas. Nasib baik terlucut ke atas. 2 ekor curut. Tak sempat ambil gambar. Dia dah melepaskan diri dia dah. Dengan penuh jayanya. Jayapura. Okay guys, so tu sajalah guys. Aku rasa tak banyak sebab condition air yang agak teruk sebenarnya. Condition memang teruk gila. Dan 2 ekor tu je yang dapat. So itu je lah ceritanya. So far tak koyak lagi soft plastik tu. Kecuali masa aku cucuk yang hitam tadi tu. Yang hitam ni aku tadi cucuk mata kail kat depan tu nak buat lubang. Aku terbuat sikit. Jadi bila terbuat sikit tu dia macam aku keluar balik dia koyak terus. Sudah. Aku lupa yang ni PVC bukannya TPE kan. So dia agak kat situ dia fragile. Tapi ikan makan tak ada apa-apa, tak ada masalah. So far tak ada masalah lah. Tapi aku akan cuba try test lagi lah. Tengok aku bawa pergi mana-mana, tengok tempat. Dan satu lagi, action dia ni aku rasa sesuai buat main peacock base. Sebab dia jenis macam mana? Dia jenis macam ni tau guys. Bila kau turun duit macam ni, dia ekor akan terangkat tau. Dia jenis kau kena macam jerk. Jerking dia macam jerk macam tu. Bila kau tarik straight, dia macam kejung, tak ada action, keras sikit. Dia still haruan boleh makan sebab haruan ni apa yang lalu depan mata dia akan makan je lah. Tapi dia punya action yang terbaik adalah kau kena jerking lah. Kalau main peacock base memang sangat sesuai lah untuk soft plastik ni kan. Haruan so far aku tadi dapat pun 3 ekor Alhamdulillah. Boleh lah buat main haruan. Tapi
the best. Action ni the best untuk main bass sebenarnya. Pick up bass sesuai lah. Tu je aku boleh katakan. Material PVC ni korang kena hati-hatilah masa cucuk hook ni kan. Masa cucuk hook tu jangan buka keluar masuk nanti lama-lama dia akan koyak. Tu je. Dia tak macam TPE. TPE dia lebih more flexible, more stretchy macam tu kan. Yang PVC ni dia lebih pada rigid sikit lah. Tapi kalau macam mana cakap macam tu lah guys. Nak cakap tak nak cakap apa. Aku tengah fikir juga sebab dengan condition ikan pun tak berapa nak makan kan. Cuma aku boleh macam ni aku pendekkan boleh buat main haruan tapi the best is for the best. Okey, macam tu lah aku punya pandangan aku tentang apa nama Catch Crew punya jerk shad ni, soft plastic. Itu maksud aku macam tu lah. Itu kesimpulannya daripada keseluruhan rangkuman tadi. Alright. Okey, jumpa lagi dalam next vlog insya-Allah. Assalamualaikum.